Mi goreng 46 tahun. Mi goreng. Tahun 80 sampai sekarang. Okey, bagi mi goreng specialty kau. Baik. Ni kobe. Ya. Girang kat. Okey. Kicap. Kicap. Ni kuah apa? Ini kuah pedas. Kuah pedas. Ya. Yang ni kuah apa? Ini kuah pasembur. Oh, kuah pasembur. Mi apa ni dia datang bila kamu? Tahun 80. 80 noh. Sebelum tu ayah saya. Okey. Sekarang ni generasi kedua. Generasi kedua, anak saya yang ketiga. Telur berapa biji kamu? Telur 3 biji. 3 biji 3 pinggan 3 biji. Ini harga RM7. RM7 ya. Mi goreng mamak RM7, mi biasa RM6. Oh, okey. Oh, dia telur rebus ya? Ya, telur rebus. Siap ah? Siap. 3 pinggan. Sembok tu. Pasembur satu, baik. Untuk pasembok ada apa bahan apa? Ada ni timun sengkuang, Okey. Okey. tahu. Tahu padang. Okey, kamu kuah pasembok lah. Ini kuah pasembur. Okey. Pasembok harga berapa kamu? Pasembur RM6 juga. RM6 juga. RM6 juga. Mi rebus yang apa? Mi rebus satu. Tahu. Okey. Siap kamu. Harga berapa ni kamu? Harga RM6. RM6 tu. Buka pukul 2 sampai pukul 11.30 malam. Cuti 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, hari Selasa cuti.